Saya nak tukar semua ni peti ais and then kabinet-kabinet jadi kedai runcit. Kita bagi sampai tahun depan lah. Mereka kenyang. Sebab apa? Sebab tinggal lagi sebulan je nak tahun depan ni kan. Jadi tidur. Ayo bro. Kita dah. 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Slipper bawa masuk dalam. Bawa masuk dalam? Sampai sana? Tak. Sini. Santai-santai kat sini kan. Bukan Netflix lah. Kan memang TV ni tak boleh nak on. Memang tak ada TV. Tak ada prank. Bukan. Apa yang takut sangat? Dari dulu lagi kau. Betul. Kan nak bagi aku minum ni? Bagi kau minum ah. Oh, bagi aku minum. Terima kasih. Okey, cukup. Oh, cukup. Kau kena datang hari Rabu sebab itu last day. Oh, yang betul-betul kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel I Nazrul beli kedai beli kismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Alright guys, so sekarang ni saya dah berada di rumah baru. Tapi bukan rumah baru saya, ialah rumah baru Harry dan juga Irfan. So guys, saya nak buat surprise dekat dia. Sebab apa guys? Sebab kita tengok house tour dia kan. Jarang-jarang lah kalau ramai house tour tangan kosong kan. Saya nak bagi surprise dan saya nak tukar semua ni peti ais and then kabinet-kabinet jadi kedai runcit penuh dengan makanan. And kita tengok reaction Harry dengan Irfan macam mana. Sebab sekarang ni saya minta mereka duduk diam-diam dalam bilik. So jom kita pergi membeli and then kita terus penuhkan. So jom, let's go guys. Dua mama dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat kedai untuk kita membeli, nak penuh kedai yang kita nak beli barang-barang untuk kita penuhkan peti ais rumah Harry dan Irfan. And kalau lah dalam peti ais, confirm kita kena ada ayak. Jadi kita akan ambil je ayak apa-apa. And kenapa Nazrul tak pergi ke kedai yang sebelum ni, kedai borong? Sebab kalau kedai borong tu Nazrul kena ambil banyak. And then kalau kedai RM2 ni Nazrul boleh ambil banyak juga tapi boleh pilih. Dia bukan beli by carton ni. So jom kita membeli. Kita ambil je lah kan. Saya harap mereka suka lah dengan apa yang saya beli ni. So jom, let's go. Mana house boom lah, house boom. House boom pan. House boom. Nah, house boom dah yang ni lah. Aduh, macam mana je lemon. Kasih aba-aba kalau udah siap. Coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright. Ayak kola-kola ibu tak sedap. Dia tak ambil. Tak ambil sebab dia rasa macam pelik kan. Dia sepik kan. Kitchen. Kita tambah je ni lagi. Aku borong satu kedai ni. Ada tu kat luncit juga. Okay, cantik. Ini bahagian ayak sahaja guys. Sini kita nak pergi ambil next trolley. Kita nak beli barang-barang macam jajan-jajan macam tu kan. So jom, let's go. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, she's 10 out of 10. Pilih mau mana, dollar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Aku mau cari jalan tengah, buat kamu apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa, go to the moon, kita berdansa. Aku wish you best, kamu yang the best. Alright guys, setiap dalam peti ais, tak kisah peti ais apa, pasti ada Era Fazira. Biar dia sejuk beku dalam tu Era Fazira kan. Sebab dia penjaga peti ais. Jadi saya nak rumah Harry dengan Irfan pun Era Fazira juga yang jaga peti ais dia. So kita ambil geng Nyam cun. Next kita pergi ambil jelly-jelly ke yang selain pada Era Fazira lah. Biar dia berkawan sikit. So jom, let's go. Okay, kita ambil pop ni geng. Alright.
Okay. Hang makan lah, tak makan siap kan, tiba. Okay, next kita nak ambil coklat-coklat. Kopiko. Supaya mereka ni tak tidur. Mereka ni kuat tidur. Alright. So kita nak ambil keropok-keropok and then apa lagi yang kita boleh tambah untuk bahagian kabinet pula, guys. So, jom, let's go. Okay, superi. Lagi apa lagi Bitcoin sedap zaman-zaman sekolah ni. Ini zaman sekolah memang favourite Ropok royan. Nak bawa royan sikit rumah mereka tu. Oh, lagi yang nak cari Inilah ayam yatim. Popok dah ambil. Biskut-biskut supaya dia boleh makan waktu-waktu pagi, geng. Tapi okey lah. Sebab saya selalu tengok live Harry kan. Setiap kali dia buat live mesti dia akan ambil biskut hapseng tu. Dia buat ayam Milo sikit. Tak tahulah ayam Milo ke ayam apa kan. Dia cuci-cuci dia makan. Jadi bilalah dengan adanya saya punya biskut-biskut, dapat membantulah dia. Tukarlah biskut link pula kan dengan hapseng tu daripada awal masuk rumah sampai sekarang. Kita ambil kan. Guys, biskut boleh bubuh. Budak nak bagi depan ni bubuh lah. Kita bagi sampai tahun depan lah. Dia kenyang. Sebab apa? Sebab tinggal lagi sebulan je nak tahun depan ni kan. Jadi sampai tahun depan dia kenyang. Itu target saya. Itu target saya. Lagi yang best-best, yang menarik untuk mereka makan. Saya kena pilih yang the best. Kan kita nak beli yang tak sedap-sedap kan. Jadi saya rasa benda tu sedap, saya akan ambil. Okay. Didi and friend macam comel. Macam comel. Boleh. Kita beli semua Didi and friend kan. Mana ada Didi. Mau cute sikit. Okay, Didi dah ada. Kawan Didi dah ada. Girlfriend Didi sekejap. Girlfriend Didi. Ayam Didi. Okay, cantik. Jun. Alright, sekarang ni kita nak ambil coklat-coklat pula kan. Ni nak letak dalam peti ais sedap juga ni. Saya kalau bubur dalam peti ais semua saya suka benda-benda sini. Klasik. Lagi saya nak cari biskut legend kan. Biskut legend. Saya rasa ada kat sini. Jom cari. Okay, mana biskut legend tu ni. Jumpa. Inilah dia biskut legend geng. Saya pergi mana-mana, biskut ni mesti kena letak dalam peti ais geng sedap ni. Dia ada coklat dengan white coklat. Tapi yang ni coklat yang ni ada. Boleh, cantik kan. Legend. Kita beli Apollo kat depan nak. Mesti suka makan Apollo ni. Depa dah lah duduk 2 orang je. Tapi cara aku beli ni macam duduk 10 orang ni. Ini ni bukan setakat tahun depan ni. Tahun sekali lagi pun dia kenyang. Alright gang. Kita tengok lagi apa yang kita boleh ambil. And then kita terus ambil dan kita buat pembayaran. Teringat waktu-waktu sekolah dulu kan. Habis sekolah kan mesti cari tapak kaki. Tapak kaki ni dia bukan tapak kaki nak bergaduh ke apa. Bukan, ni tapak kaki ni. Ini kita ambil tapak kaki ibu. Sebab apa? Tapak kaki ibu adalah bawah tapak kaki ibu ada syurga. Jadi nampak. Jom. Alright guys. Tambah satu lagi troli. Rumah orang lain yang aku dah isi penuh. Rumah aku pun akan tambah stok geng. Sebab dah lama dah saya tak tambah stok dekat rumah saya. Jadi kita nak cari untuk rumah kita sendiri. And then jom lah. Tunggu apa lagi.
Ayam asbum confirm. Come on lah Joe Lemon. 3-4 kali dah ni konten. Semua kau ambil ayam asbum. Ini sponsor 2-3 carton. Okey lah. Pandang pertama dia abang langsung suka. Abang saking statue abis buang muka. Sama buka pesengan tiap hari sampai. Alright guys, so sekarang ni yang ni kita nak pergi bayar dulu. Wih. Presiden pula. Okay, jom kita nak pergi membayar dulu. Ha? Sejatuh kat dah. Maklum dia tapak kaki dia berjalan sendiri. Echo shop. Echo shop. Echo shop. Yeah. Oh tak boleh boykot. Boleh. Boykot. Coca-Cola boykot. Boleh. Faham kan? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggan tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asli, mengais validasi, dan aku pun hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, dengan pergi semua masalahnya, lebih dari yang sesungguhnya. Alright guys, so sekarang ni kita dah pergi ambil barang, dah pergi membeli. So jom kita masuk ke rumah and then dua kotak nak penuhkan, nak jadikan kedai runcit dekat rumah Harry dengan Irfan. Saya tak sabar nak tengok depa punya reaction, tapi sebelum tu kita kena susun dulu. So jom, let's go. Mencari perhatian dari pengabdian yang terbakar sirna, mengaku beremu kita semua gagal. Alright guys, so sekarang ni yang pernah tengok kan, ini sebelum, kejap lagi selepas confirm hampa terkejut, dan saya rasa Harry dengan Irfan pun terkejut. Jadi kita nak transformkan, kita nak keluarkan dulu, and then kita yang mana perlu lap apa semua kita lap, kita basuh dulu, lepas tu barulah kita start susun guys. So, jom, let's go. Ni kita asingkan dulu. Ada ni spot check ni, ada ni, simpan saja tudung saja ni. Ya Allah. Coklat mahal. Makan dia satu kan, makan dia satu. Kopi pun dalam dia. Kecap ni pun peti ais. Okay, dah clear. Bahagian sini pula. Apa ni? Kalau dah makan tak habis, nyawa balik simpan dalam peti ais. Percaya cakap saya, 99% hampa takkan makan balik. Sebab apa? Sebab dia akan jadi tak sedap. So kalau tak habis, tak habis lah. Kalau nak bawa balik pun makan. Dah duduk dalam peti ais, mana takkan makan. Pelik no. Ni ayat tahun bila ni? Biskut pun bubur dalam peti ais. Kacau balu loh. Biskut ni selagi tak buka, selagi dia tak masuk angin, tak perlu pun letak dalam peti ais. Oh, tengok. Ikat. Ini ikat. Ni kek batik. Mungkin dia pun nak menego kek batik kot. Saya pun tak tahu lah kan.
Oh, okey, kalau yang macam ni boleh letak dalam peti ais. Nanti kalau dia nak makan, dia boleh panaskan. Okey. Dia sedap ni tofu pho ni. Tapi dia tak boleh lama-lama lah peti ais. Lagi dia masam. Tapi dia organik je, tak ada masalah. Okey, kita dah clean. Okey, semua dah clean. So tinggal kita nak lap-lap dulu kan. Lupa bahagian atas. Dah tak apa sangat. Banyak coklat daim lah rumah ni. Nugget tu sedap kot ni. True fever. Okey. So jom guys, kita nak lap-lap dulu. Lepas tu barulah kita akan start susun kita punya makanan-makanan. Let's go. Kita lap dulu. Ini tempat tak telok ni kan. Saya ingat kawan, dia punya bilik ya lampu disko. Peti ais pun lampu disko ni. Macam Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar. Ku tak bersamamu, semuanya kan runtuh. Tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar. Ku tak bersamamu, semuanya kan runtuh. Baby, I need to know how was your day. I know that love is hard, jangan. right, so kita dah settle lap semua mana yang patut tadi. So this time untuk kita susun cucun. Let's go. Allahu Akbar. Ini stok ayak geng. Ini stok ayak. Nampak? Stok ayak ni kita akan susun dulu kat bahagian sini. So jom tengok macam mana. Okay guys, so sekarang ni kita nak mulakan dengan air lychee dulu. So kita akan susun dulu macam biasa. Cari mana ayak kotak saya lagi ya. Tak nak kan, saya nak cari ayak kotak saya dulu. Okay guys, ini kita bubuh lagi, kita nak full kan. Tapi saya rasa macam saya beli terlampau banyak sangat. Jadi saya rasa akan penuh peti ais dia ni. Percaya kat saya. Kerana lebih banyak ni. Okay lah, jom. So guys, kat bahagian atas ni kita nak letak air tin pula. Sebab kat sini kita letak air kotak. And then kat sini lagi kita nak letak air botol yang besar pula kan. Ni letak air tin. Kita nak penuhkan air house boom. John Lemon tak nampak lagi ni benda-benda macam ni. John Lemon tak nampak. Tapi tak apalah, apa-apa kita kena support lokal. Betul tak? Baru mereka ni minum ayak bertenaga ni. Tengok kadang dulu kan saya pergi office, dia pun mesti tak bertenaga langsung. Ni isotonic. Baru nyam. Okay, cun. Alright, dah settle. Guys, saya lupa guys, ada lagi ayak. Patut macam aku sudah beli nyam-nyam. Cun. So next, kita nak letak pula jajan ni sikit kan. Baru macam ni peti ais. Lepas ni, satu floor ni yang kami beli dengan mereka ni. Macam biasa, Era Fazira kena letak juga dalam peti ais mereka ni. Sekarang ni kita nak letak bahagian sini pula dengan ayak botol house spoon juga. Banyak kali mention kan. Tak apalah, nanti ni spare lah kita letak je dekat bahagian atas.
Buat 3 je kan. Kat bahagian atas ni Nazul nak letak macam coklat-coklat macam tu ataupun biskut-biskut kan. Sebab kita nak beli banyak. So jom, okay, let's go. So ini biskut legend. Biskut legend ni nak letak ni. Wah, letak apa? Letak sini kan. Susu-susu yang sikit. Ya Allah. So ni kat bahagian tepi nak letak macam kelat-kelat nice sikit kan. Cantik ya. So kat bahagian atas ni dia untuk letak telur kan. Ni untuk letak telur semua ni, tapi depa ni tak ada telur. Bukan depa tak ada telur. Depa ada telur tapi telur ayam. Allah, depa tak ada telur. Jadi kat bahagian atas ni Nazul just nak letak coklat-coklat je lah. Sebab tadi Nazul dah beli banyak coklat guys. So jom. Dan ni sebabkan saya lama dah tak post konten, jadi saya nak panjangkan video saya akan susun satu persatu. Lambat. Kita tutup depa punya bekas telur. Kita tutup telur depa. Last. Memang betul-betul full weh. Masuk paket. Okay, so ni pun kita nak letak juga. Kita nak letak kat mana? Simple. Kat bahagian tepi ni kan. Kita nak letak kat bahagian tepi ni. Nanti mesti ada orang tanya, cakap bagi cadangan kat ruangan komen. Nazul kena beli tu, bekas tu semua baru senang cucu. Aku dah beli sendiri je lah. Saya dah beli sendiri je lah. Saya dah beli ni, memang cun dah ni. Sebab kalau setakat bekas ada, kalau kosong buat apa? Habis. So guys, yang ni bahagian-bahagian makanan ni saya tak berani lah nak buang kan, sebab mereka punya. Jadi saya letak space yang bawah sekali tu, yang kosong tu, untuk letak barang-barang yang nak peti ais tadi lah. So jom. Cuma kita susun elok-elok macam cantik kan ya. Takkan nak buang makanan orang. Tengok expired bila. Mat dah September ni. September punya buang je dah. September dah lepas ni dia tak makan dah coklat-coklat ni semua dah ni. Tengok dia pun dah. Jadi kita letak je kat sini satu. Cantik. Bahagian coklat. Cheese semua. Ini dah terbuka dah ni. Saya simpan je lah. Tak ada ni. Ini buah-buahan. Coklat. Ini pun punya kan. Ini sos-sos. Alright guys, so dekat bahagian sini dah settle. Cuma dia space tak terlampau banyak kan, jadi saya boleh susu-susu macam ni. And then kat bahagian bawah macam Nazul bagi tahu tadi, itu memang khas untuk depa punya barang makanan yang memang dah sedia ada dalam peti ais. Nazul kumpul dekat satu tempat, Nazul susun je dekat bawah. Yang lain Nazul makan space sikit, ambil space untuk letak kita punya barang-barang makanan lah. Alright, so next kita nak susun kabinet ke apa ke. Jom, let's go. Letak je sini balik. Okay ni.
Alright guys, kat bahagian atas ni kita akan letak lah jajan-jajan. Walaupun saya tak sampai, tapi saya tahu mereka tinggi, so mereka boleh je nak ambil sendiri apa semua kan. Nak buat macam mana? Okay, so kat bahagian-bahagian ni kita akan susun semua jajan-jajan. Let's go. Alright, so kita susun macam ni. Nanti mereka nak makan, mereka just ambil sahaja. Kontos. Mereka kena habiskan sebelum expired tau. Jadi saya harap kalau mereka tak makan, tetamu-tetamu yang main, mereka bagi je. Okay. Okay, cun. Ni nak sepah rumah orang. Yang penting ini dah full. Ni lah. Okay. Ni biskut Harry. Okay, ada lagi. Ni kalau dia lapat-lapat baru boleh ambil ni. Tak apa-apa tak nampak lah. Okay, cun. Last. Kawan-kawan Didi friend. DDM friend. Okay. Kan dia dekat sini. Sini. Okay, cun. Siap. Okay. Alright guys, so setelah beberapa minit kita dah settlekan daripada atas sampai bawah, almari dan juga peti ais. So tiba masanya kita nak tengok reaction Harry dan juga Irfan. So jom kita pergi panggil and let's go gang. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau test, dia mau ku atau mau cash, but she know that I'm the best. Udah pintar ku gak usah les. Dia suka baju hitamku, celana kemoku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya lagu aku. Kalau duet ya sama kamu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, malah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu aku. Merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, malah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu aku. Dia tanya aku punya plan, dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, she's 10 out of 10. Pilih mau mana, dollar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I'll give you the best that I can. Aku mau cari jalan tengah, buat kamu apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa, go to the moon kita berdansa. Aku wish you best, kamu yang the best. Kata mamaku, masih muda banyak waktu.
Alright guys, so setelah beberapa minit kita dah settlekan daripada atas sampai bawah almari dan juga peti ais. So tiba masanya kita nak tengok reaction Harry dan juga Irfan. So jom kita pergi panggil and let's go gang. Ya sayang. YouTuber. Ya sayang. Ui, tak pakai seluar pula, pakai dulu. Alright guys. Wow, belum. Kita pergi panggil Harry dulu. Sayang. Wow, pergi sayang Ya sayang. Bebe. Harry tidur. Harry tidur. Harry tidur. Wih, dia betul-betul tidur loh. Dia betul tidur. Harry betul-betul tidur. Assalamualaikum. Oh, salah. Tadi lagi dah sampai. Dah sampai dah tadi lagi. Tadi lagi dah sampai. Bangun. Okay, jom. Jom. Hello, welcome back. Dah. Okey, jom. Mantap bro. Comeback is real guys. Tadi sudah. Tadi dah. Okey, contoh dia macam ni. Tadi aku dah main rumah hang. Aku dah jalan-jalan kat rumah hang. And then aku nak buat surprise. Aku suruh hang pergi masuk dalam bilik. So sekarang ni nak tunjuk surprise lah. Dia ada bagi kita spek lagi tadi. Tadi ada spek tadi bagi. Ada ingat dah? Okey, so boleh nak tunjuk surprise? Boleh. Okey, jom. Kenapa saya dekat? Nampak? Sini. Bukan. Surprise kat sana. Oh, sini. Duduk. Bukan. Oh, tengah berjalan. Kameraman dia. Belum lagi. Belum. Okey, ready ya? Tutup mata dulu, geng. Kejap, yang atas kan yang bawah dulu? Yang bawah. Okey. Okey. Bawah. Tutup mata dulu. Mata. Confirm tak nampak ah. Sumpah lah jangan buka lagi. Tak. Betul ya? Betul. Tak tipu ah. Anda tipu. Aduh bro. Okey, betul lah. Okey, jangan buka ah, betul ya? Okey. Jen bertapuk di belakang aku. Janganlah ganti dia. Tak, betul, tak ada apa. Takkan aku nak tak salah. Weh, apa yang takut ni? Sabar. Betul-betul trauma lah. Walaupun dah 2 bulan aku tak buat konten, dia mesti trauma dengan aku ke? Okay, ready? Cuma aku just nak cakap lah, tak ada lah banyak sangat. Tapi boleh lah untuk sampai tahun depan. Sampai tahun depan? Dia dah kenal. Okey, tutup mata dulu. Tutup mata. Ya. 1, 2, 3, buka. Belum. Okey. Sabar. Okey, 1, 2, 3. Silakan. Damn! Jadi duta houseboat. Tapi stok ada lagi tau. Cuma Gila. ini barang-barang yang dalam peti ais tau. Aku tak kacau. Aku ambil space sikit je. Ambil apa? Space. Ambil space sikit. Untuk aku letak barang-barang ni. Untuk apa, okey? Dah. Syukur alhamdulillah. Kenapa tu? Ya Allah ya Tuhan. Sabar, baru sikit. Tutup mata lagi. Okey. Tutup mata lagi. Tutup mata. Dah ready? Okey. Tolong lah tutup mata. Okey. 1, 2, 3. Wow. Dear friends. Okey ah. Damn man. Okey, aku hang kan selalu makan hapseng. Aku dah beli segala biskut, so hang dah beli makan Thai Life.
Yalah, Thailand kan selalu pakai Habsat kan. Di Scoot semua dah ada. Yang ada perisa ke, yang nak makan kek ke, nak mati ke, semua ada. Aku sikit ni, sikit je. Inti yang buka makan je lah. Tahu? Cuma kat atas ni aku tak ada letak apa-apa pun. Sebab aku nak beli aiskrim pun sebab aku takut cayak. Tapi ada aiskrim pop je. Lekap anjay. Aiskrim pop je ada. Je sedihnya. Apa ni? Apa yang gila? Orang nak bagi surprise ni. Wah. Okay, silalah sila. Nak try ke? Main tengok dekat sikit. Tak nak prank. Main tengok dekat sikit. Ha, ni semua pilihan air. Oi, aku pula yang tekuk ni. Aku yang tekuk. Okay, ni ada. Sini tempat telur. Tapi hampa tak ada telur. Bukan hampa tak ada telur. Jadi aku ambil tempat ni untuk letak je coklat. Ada 2-3 jenis coklat lah. So boleh makan Milk Cloud 9, Coklat Legend. Okay. Air nanti kalau habis jangan risau. Dah ada stok kat tepi tu. Okay. Cun Alright. Okay air mineral je lah aku tak ubah. Air mineral mau beli sendiri lah. Okay Alright, beres. Cek. Ya. Okey atas pun nanti aku tak buka lagi. Popok-popok nanti abang buka sendiri. Ya, ambil sila-sila. Alright Sama lah itu favorite aku. Bukan. Bukan. So, terima kasih kerana sudi menerima kunjungan daripada aku untuk datang ke rumah hampa apa semua kan. So, ni aku bagi. Coba merayu aku melaju kau jangan dekati aku. Salah sini. Salah. Situ. Nak juga. Okey. Tapi kau tahu kah? Sekejap pegang. Berpeluh. Sampai berpeluh ni. Sampai berpeluh. Aku dah lap peti hampa semua cun-cun dah. Macam mana kau tak ada tumpah-tumpah tak sini? Patut dia apa tadi? Sebelum dia beroperasi dia tanya aku, kain tepi tu boleh pakai ya? So, boleh. Diizinkan pakai. Jangan tanya. Okay, so itu je lah kan. So, aku pagi ni tak ada banyak sangat. Cuma dapat kongsi rezeki. And terima kasih sebab sudi untuk aku main rumah hampa. Nanti aku main lepok-lepok pula. Aku dah tahu dah kan. Boleh. Okay, Sentiasa terbuka. Alright, so itu je lah konten Nazrul untuk kali ni. Harap hampa enjoy. Terima kasih banyak. Tak ada. Padu yo, padu. Apa yang padu? Tak ada padu lah. Right gang, itu je lah konten Nazrul untuk kali ni. Harap hampa enjoy yang konten ni. Jangan lupa like, comment and share. And thank you so much yang mana support saya, yang mana support AI team yang lain. Dan teruskan hampa punya kata-kata semangat dekat ruangan komen. Apa pun, kita jumpa daripada next video guys. Jangan lupa support Harry dan juga Irfan and semua AI team. Kita jumpa lagi pada next video. Bye bye. Assalamualaikum.